Kita belajar lam, ha, waw. Kita dah ulang banyak kali dah rasanya, tuan-tuan puan. Bahasa Arab ni bermula dari 3 huruf. Ingat 3 Abdul Madu 3 tu 95% kebanyakannya memang berasal daripada 3 huruf. Kemudian ditambah mim di hadapan, ta di belakang, baris bertukar, ada sabdu dan sebagainya. Jadi dia berubah makna, tapi makna asal masih tetap sama. Macam kita biasa belajar makan kan, makanan, permakanan, pemakan dan sebagainya. Bahasa Malaysia ada juga itu, tapi bahasa Arab dia ada wazan dia ada pattern dia. Atau dalam bahasa Melayu dia tak ada. Kalau nak sebut timbangan orang tak faham. Dia bunyinya spesen dia, senada, seirama. Okey. Minggu ni la, lam, ha, waw. Maknanya la, ha, waw. Bukan. Jangan kata bahasa Arab ada perkataan la, ha, waw pula. Dia la, hawa, bermakna hibur. Itu fi'il lah. Fi'lun tu kata kerja, kata perbuatan. Fi'il kau lah. Ni fi'il, kalau buruk tu fi'il datuk dia lah tu. Kalau baik fi'il nenek dia lah kan. Itu sebut. Orang dulu dah sebut bahasa Arab pun. Maknanya perbuatan, kata perbuatan atau kata kerja. Kemudian lahwun maknanya hiburan. Macam tambah an pula kat belakang kan, hiburan. Itu kata nama ataupun ismun, kita panggil isim je lah. Orang Arab ni dia payah nak sebut ismun lah, fi'lun dah, sebut fi'il, sebut isim. Macam mana nak tahu isim tu nama? Kita kan biasa sebut bismillah kan. Bi ismi Allah sebenarnya. Bismillah tu. Jadi ismi tu dengan nama Allah. Jadi kita ingatlah isim. Ismun tu isim. Kadang-kadang kita biasa dengar gila isim kan. Maknanya gila nama lah tu. Kan? Sampai gila kan nakkan nama tu. Kan, nakkan pangkat, nakkan harta tu sampai gila. Kan? Okey. Kemudian bila tambah alif pada huruf yang kedua, tuan-tuan puan, dia akan jadi pembuat. Kita dah banyak kali belajarlah qara'a baca, tambah alif pada huruf yang kedua qari. Maknanya pembaca kan, pembaca Al-Quran tu kan. Kemudian hakama hukum, tambah alif pada huruf yang kedua hakim. Maknanya tuan magistrate. Tuan hakim lah, tuan magistrate. Kemudian alama tahu. Jadi tambah huruf alim. Orang yang tahu. Abadah, apa tu, ibadah. Jadi alif, ain alif, badal abid, orang yang beribadah. Walaupun tak semestinya orang lah, kita sebut yang beribadah. Kadang-kadang bila dalam Al-Quran tu kadang-kadang Allah sendiri, kadang-kadang malaikat, kadang-kadang binatang. Jadi tak semestinya lah orang kan. Jadi kita sebut yang je lah. Okey. Kemudian bila tambah alif di hadapan tu lamha, alif maksurah pula jadinya, waw tadi kan. Sebab alif, waw, ya ni dia huruf bawal ni dia sebut huruf illah ataupun huruf yang kadang-kadang tak berkaedah lah. Sebab dia alif, waw, ya tu kan nak mudah ingat, awi lah maksudnya. Dia macam kalau bahasa Arab disebut huruf sakit. Dia macam kadang-kadang dia berubah, kadang tak berubah. Jadi alha maknanya menghiburkan. Kita biasa dengar surah alhaakumut takatsur, kan, menghiburkan kamu hingga saling banyak membanyakkan. Dalam ayat tu tafsirnya lebih kurang kepada melalaikan, perkara yang melalaikan. Hiburan tidak salah, tetapi kelalaian itu yang salah. Makan tak salah, banyak makan tu yang salah, kan. Tidur tak salah, banyak tidur tu yang salah. Mengumpulkan harta tak salah, tapi saling banyak membanyakkan tu, mengumpul banyak-banyak, kadang-kadang tak berguna pun, sampai 2, 3, 4 kereta. Tapi kalau boleh infakkan, alhamdulillah, cantik. Rumah pun sampai banyak kan. Jadi kalau boleh infakkan untuk ma'atafi dan sebagainya, itu yang terbaik. Pakaian pun begitu juga. Kalau banyak sangat pakaian dah tak guna tu, kumpul-kumpul kalah, bagilah dekat mana-mana pusat tahfiz ke, atau mereka boleh kumpulkan, mereka jual tu. Mereka jual, mereka dapat duit balik. Jadi itulah, tak salah sebenarnya, kan. Tapi kalau tak ada pun tak boleh kan. Hiburan ni kalau tak ada pun tak boleh. Dia macam minum kopi tak ada gula lah, tak ada makna. Kopi tak ada gula, tak ada makna. Tapi kalau terlebih nak gula, silap kena pergi hospital lah, kan. Garam pun sama, dalam kari tak ada garam, tak ada makna. Tapi jangan terlebih sangat garam. Terlebih sangat garam, dah, sudah. Kan, kita takutlah. Jadi berlebih-lebihan tu yang tak. Jadi itu daripada alhaakumut takatsur. Okey, dia perkataan lahawa tadi, bila tambah mim di hadapan dia jadi malha. Mim, lam, ha, alif maksurah jadi malha. Malha ni makna tempat. Mim di hadapan menandakan tempat. Jadi tempat hiburan. Ni fun fair lah ni, lebih kurang fun fair lah ni. Okey. Jadi macam tabakha. Tabakha ni dapur. Jadi bila matbah tu
apa masak. Tabakha ni maknanya masak, tapi bila terjemah tabah tu maknanya tempat masak, dapur lah. Kita biasa makan apa makan? Makan maknanya ta'am. Jadi bila tambah mim di hadapan mat'am, maknanya tempat makan lah. Restoran lah maknanya. Kan? Macam kita pun ada kat sini. Okey. Haji Razak, kalau kopi apa dalam bahasa Arab? Kita biasa pergi umrah tu. Kahwah kan. Kahwah ni kopi. Tapi kalau tempat kita mengopi, kafe, kita panggil tambah mim di hadapan Maqha. Kita punya kafe An-Nur tu pun boleh kita namakan Maqha An-Nur. Tempat ngopi lah. Okey, bila kita jamakkan atau pluralkan atau maknanya benda tu banyak lah. Bahasa Arab ni dia tak ada, kalau kita hiburan macam tu kan. Kalau orang putih dia akan sebut S di belakangnya ataupun ES ataupun IES. Tetapi bahasa Arab ni dia ada pattern dia ada wazan dia ada senada irama dia sebut tambah mim malahiyun. Dia tak sebut lah uyun kat belakang tu, dia sebut malahi dia, maknanya tempat-tempat hiburan. Banyaklah. Kalau fun fair tu kan, sini ada yang pusing macam ni, ada yang pusing macam ni kan, ada yang macam masuk dalam air, ada yang terjun kan, macam macam dekat Eco Hill tu lah kan. Kita ada satu tempat permainan fun fair tu kan, yang meluncur macam tu kan. Saya tak berani lah nak pergi. Kalau tiba-tiba orang dengar Ustaz Yaakob menjerit pun siapa kan, kan duk mengajar beria lah kat sana pula menjerit-jerit ni. Jadi tak boleh lah kat ni kan. Tapi tak salah sebenarnya. Saya kata tadi, kalau nak berhibur sekali-sekali jangan tak asyik berhibur saja. Okey, boleh sekali-sekali menenangkan fikiran kan, stres dalam perkara. Jadi itu malahi tu maknanya banyak tempat hiburan. Tapi kalau kita belajar yang ni, jadi malahi ni bila jamak ni banyaklah yang satu wazan dengannya. Contohnya masjid satu, masajid. Banyak masjid. Kita sebut masjid kan. Mansak. Ni Haji Razak biasa buat ibadah ni. Jadi ibadah haji ni dipanggilkan mansak. Jadi jika banyak ibadah-ibadah tu dipanggil manasik. Kan? Sakan tak tempat penginapan, banyak masakin. Syekh satu, banyak syekh atau banyak tuan guru panggil masyaikh. Bukan naik syekh dia panggil masyaikh. Boleh jadi mazhab satu, mazahib satu. Akan bunyinya hampir-hampir sama kan. Masajid, manasik, masakin, masaih, mazahib. Madinah ni apa? Bandar kan. Sebab tu kita tak panggil sebenarnya kalau orang Arab dia tak akan panggil Madinah tu Madinah saja. Dia akan panggil Madinatul Munawwarah. Mana bandar yang bercahaya-cahaya. Sebab kalau Madinah saja, Jeddah pun bandar, Riyadh pun bandar kan. Taif pun bandar. Jadi dia sebut Madinatul Munawwarah. Kalau perasan dekat teksi kuning dia tu. Kalau Mekah tak apa, dia tulis Mekah saja. Tapi kalau Madinatul Munawwarah. Dia tak boleh panggil Madinah saja. Jadi kalau banyak bandar-bandar, Madain. Itu yang kita cerita Madain Soleh tu kan. Madain Soleh ni maknanya Allah hancurkan tempat tu. Maknanya bukan satu bandar saja Allah hancurkan. Banyak-banyak bandar. Sebab mereka merasa bangga bila ada banyak bandar. Aku ni kontrol JB, aku kontrol Melaka, aku kontrol KL, aku kontrol Shah Alam, aku kontrol Georgetown, aku kontrol Kota Baru. Semua bandar-bandar tu dia kontrol. Itu yang dia rasa bangga tu. Patutnya dia kontrol banyak, lebih banyak kebajikan dia boleh buat, tetapi lebih kesombongan, lebih kemegahan, lebih kepada kemewahan. Akhirnya bila ada Nabi datang, mereka menentangnya. Dia tak suka benda-benda ni. Ni mengajar-ngajar benda agama ni tak payahlah apa. Akhirnya Allah hancurkan sehancur-hancurnya Madain Soleh kan. Umat Nabi Soleh lah. Nabi Soleh dah ajar mereka ingkar. Tunggulah azabnya. Mereka cabar pula. Mana azab tak sampai-sampai pun. Boy kan. Macam kita lah buat dosa, tak ada apa-apa pun kan. Jadi jangan belum masa lagi. Jangan sampai kita besok nyawa dah sampai ke kerongkong, matahari dah terbit dari barat baru. Jadi kubur satu, makabir, kubur kan tadi kan. Tadi kita sebut dah mat'am satu, mat'amnya apa? Tempat makan kan. Mat'am satu, mata'im. Kalau Haji Razak nampak, kalau banyak restoran-restoran kat situ disebut mata'im. Maktab, pejabat, makatib. Pejabat. 2 minggu lepas kita dah belajar dah. Madrasah, satu sekolah. Banyak sekolah, madaris. Tadi tabakha tadi masak kan. Matbah dapur, satu dapur. Tapi kalau banyak dapur, matabih. Banyak dapur. Ada dapur kering, dapur basah. Tingkat atas ada dapur lagi, tingkat bawah ada dapur lagi. Banyak dapur. Matabih. Kena tulis tu kat rumah tu. Maksud satu,
Banyak maksud maqasid. Kita dah belajar maqasid syariah kan. Sekarang ni sibuk sebut pasal maqasid syariah. Apa maqasid syariah? Jamak atau plural kepada maksud. Maknanya dalam bahasa Melayu maksud-maksud ataupun tujuan-tujuan lah. Kita buat sesuatu ni kadang-kadang tak ada dalam hukum agama tu secara jelas, tapi kita buat ni berfaedah tak untuk umat Islam, untuk keimanan dan sebagainya. Itu disebut maqasid. Banyak maksud-maksud atau tujuan. Manzil, rumah satu. Manazil, rumah-rumah kan. Mazra'ah, ladang satu. Mazari', ladang-ladang. Masna', kilang satu. Masani', kilang-kilang. Jadi malha tadi satu tempat hiburan. Malahi, tempat hiburan. Jadi banyaklah. Jadi bunyinya hampir sama tadi. Malahi, masani', mazari', manazil, maqasid, matabih, madaris, makatib, mata'im, makabir, madain. Kan sama tu. Itu dia panggil wazan, tuan-tuan. Hari ni kalau buat balik ilmu ni, wazan, pattern, bunyinya hampir sama, senada seirama. Spesial je bunyinya. Jadi kalau kahwin, jangan tuan-tuan. Kalau kahwin satu. Kalau banyak, tak boleh jawab, maknanya tak boleh kahwin banyak lah. Perempuan di belakang tak saya risau lah. Yang di depan ni tak kerti nak jawab pun. Kalau kahwin banyak, maknanya makawin. Kan bunyi kan sama. Maqasid, makawin. Tapi cuma kahwin ni bukan bahasa Arab lah. Jangan catat pula sebagai bahasa Arab. Cuma nak bagi faham je maksudnya. Boleh jadi okey. Kita terus kepada lagu apa minggu ni kan. Bunyinya macam inilah. Cik Yunus tengah tembak sana itu dia tanya lagu apa Ustaz lagi. Hari ni kita ni sikitlah lagu luahan perasaan sikitlah. Boleh tuan-tuan perempuan Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia ibarat pelita lampu, tunggu habisnya minyak tanah. Mengapa hidup suka mengampu, geman menabur fitnah. Dunia umpamanya roda, kenapa tamak dan haloba. Seperti tak takut dosa dan noda, penghasut mengadu domba. Ada pula yang salah dengar, lain khabar lain yang tersebar. Lawan disangka kawan, si penjahat disangka sahabat. Siapa itu meluah perasaan, jauhkan dengki dan dendam. Al-Quran sebagai panduan, fahamkan makna bacaan. Kalau hati masih ada iman, syariat Islam wajib dijulang. Solat jemaah diamalkan, kuliah ilmu jangan menghilang. Hidup beringat akhirnya ke mana, tidak kekal selamanya. Cuma hati-hati sebelum kena, agar tidak teraniaya. Na'udzubillah. Sallu ala Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ingat tuan-tuan lagu apa dalam filem Bujang Lapuk kan. Filem Ramli asyik kena tipu je kan. Abang Ramli asyik kena tipu je dengan perempuan kan. Tu dia luah perasaan dekat tepi pantai tu. Ada yang dekat nama dia tak nak kan. Cari yang jauh kan. Itulah dalam lagu ni pun saya luahkan perasaan lah, bukan perasaan apalah. Kadang-kadang kita dalam dunia ni tak henti, kita kena faham lah hidup kita ni upama pelita lampu lah pelita lampu kan. Zaman-zaman dululah, sekarang dah tak pakai dah. Semua pakai elektrik, pakai apa kan. Dulu kalau kita nak kaya kan, kita tak pacak-pacak tu kan, letak pelita lampu, taruh minyak tanah. Bila minyak tanah ni habis tanpa sebab kan, dia habis. Begitu juga kita mati. Kadang-kadang ada orang dalam tidur mati, semalam baru berborak dengan dia. Tanpa sebab, tanpa apa-apa sebab pun Allah boleh cabut nyawanya. Sebab apa? Sebab apa dia mati? Sebab minyak tanahnya dah habis. Kan? Cuma kadang-kadang Allah
bagi sebab jugalah sakit dia sebabkan sakit jantung, kanser dan sebagainya lah, accident dan sebagainya, adalah sebab-sebab sebentu. Tetapi nak ceritanya mati ni boleh tanpa sebab. Jangan kata aku tak accident, aku tak sakit, sihat je kan, apa-apa pun bawa kereta perlahan je kan. Jangan kata tak mati. Selamat daripada bencana dan malapetaka tu, alhamdulillah. Tetapi jangan kata aku tak mati. Jadi gunakan masa untuk datang solat berjemaah, hadir kuliah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita dalam kehidupan ni ramai yang suka mengampu dan juga menambur fitnah. Kan kadang-kadang kita ni ada yang sailang dan sebagainya, kan. Kalau berniaga mulalah nak gunakan itulah, gunakan inilah, kan. Jadi kalau boleh janganlah tanam, sebab kita akan mati selepas tu, kan. Nak buat apa, kumpul banyak-banyak pun, kan. Kalau nak bersedekah, nak berinfak, janganlah dengki, kan. Begitulah kehidupan kita, kan. Dunianya umpama roda lah, tak perlu tamak dan holoba lah. Hari ni kita di bawah, besok di atas, besok lusa kita di bawah balik. Tak payah nak sombong, tak payah nak apalah. Jadi seperti tak takut dosa dan noda, kan. Pengasut ni suka macam itulah. Dia nak ke depan, orang lain biar bergaduh kat belakang, kan. Jadi kadang-kadang kita salah dengar. Lainnya orang cakap, lainnya orang lain cerita, kan. Kita cerita macam ni sampai ke mulut orang yang ke-10 tu, bunyinya dah lain. Bunyinya dah lain, kan. Jadi begitulah, kita berhati-hatilah bila menyebarkan berita. Takut tak seperti yang orang yang pertama cakap. Jadi itulah, kita kena inilah, berhati-hatilah. Kita jauhkan dengki lah. Nabi dah ajar kita, Al-Quran pun dah tunjuk. Jadi Al-Quran sebagai panduan, cuma kita sayang tak faham makna bacaan, kan. Tu tadi saya jadi imam, tadi saya baca surah Waqiah, kan. Wah, panjang lah Ustaz baca ina apa ina dah lah, kan. Ini idza waqa'atil waqi'ah, kan. Tapi kalau kita faham maknanya, seronok tuan-tuan. Kita tentang syurga, kan. Illa salaman salama, kita dalam syurga besok memang ucapan salam je. Oh, jumpa kawan, oh sembang-sembang cerita dulu. Oh, kau dulu kan dalam datang kuliah kan, yang kau tidur tu kan, kita sambil-sambil, oh kau yang ambil kuota channel lebih tu kan. Kita akan cerita. Kita akan cerita macam tu, seronok-seronok jumpa orang ni, seronok orang ni. Begitulah kehidupan kita syurga, macam gembira je. Cuma kadang-kadang kawan kita ada yang syurganya lebih tinggi, ada lebih rendah. Walaupun masuk syurga, kenapa kau masuk tinggi? Aku dulu dengar kuliah, aku catat kan, aku dengar betul-betul. Oh, kau tersilap, kau banyak tidur kan. Kau tidur kat mana, duduk kat belakang-belakang kan, dalam tempat gelap. Jadi kuranglah sikit. Bukan tak masuk syurga, masuk syurga, tapi kuranglah sikit. Jadi akhirnya, oh ya Allah, menyesalnya aku. Padahal dah masuk syurga ni. Menyesalnya kalau aku tahu aku duduk depan ustaz kan, bawa pen, dengar betul-betul lah. Begitulah, berbezalah orang yang beramal lebih dengan orang beramal kurang. Jadi kalau boleh kita fahamkan makna bacaan Al-Quran ni yang kita belajar ni, bahasa Arab ni. Jadi kalau hati kita masih ada iman, syariat Islam mesti dijulang. Walau apa pun terjadi, jangan siapa-siapa boleh hina, kan. Islam ni jangan siapa-siapa boleh mengkhianati Islam ni. Kita memang baik kepada semua orang bukan Islam, kan. Tapi kalau dia menentang kita, mula kita akan panggil mereka orang kafir. Kafarah tu maknanya menentang. Kafir maknanya orang yang menentang. Masa tu kita boleh panggil. Kalau tak, bolehlah kita panggil bukan Islam. Sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang bukan Islam ni, China, India, jiran kita, kawan-kawan kita sekolah dulu, sebenarnya seeloknya kita panggil dia belum Islam. Sebab kita belum dakwah lagi kat dia. Kalau dia dakwah, silap dia masuk Islam. Dia bukan Islam, dia cuma belum Islam. Ramai sahabat-sahabat kita macam Datuk Farid Rawi kan, dia Islam dalam umur 20-an, tapi sekarang ni ilmu dia lebih rasanya daripada kita. Masa saya jumpa dia dekat Jordan dulu, pernah saya dengar dia bertekak dengan Pak Arab ambil isu pasport dan sebagainya. Daripada jauh saya ingat siapa mana Pak Arab bergaduh ni, rupanya dia. Dan orang pun tak percaya dia fasih bahasa Arab tu. Orang Arab pun tak percaya. Macam mana kau orang India ni boleh dia boleh macam itulah. Ataupun orang Malaysia ni boleh cakap Arab fasih. Tengok dia bersungguh-sungguh kan. Kalau bersungguh-sungguh walaupun agak terlewat, kan dia masuk Islam, tetapi dia lebih dari kita. Jadi kita tak ada istilah kelewat. Tuan-tuan dan puan nak belajar, mengaji dan sebagainya, bukan ada istilah lewat. Selagi belum mati, bolehlah. Jadi kita kekalkan solat berjemaah, kita amalkan kuliah ilmu, janganlah hilang, janganlah ponteng, janganlah raib, kan. Raba hilang, raib orang yang hilang, kan. Jadi kalau selalu sangat ponteng dinamakan ruyub, kan. Dia hilang terus, okey, hidup beringatlah, kita tak ke mana pun, harta yang kita kumpul tak ke mana pun, kan. Tak kekal selamanya pun, kan. Jadi supaya hati-hatilah kalau kita pun dalam hidup bermasyarakat ni, walaupun pun berhati-hati agar tak teraniaya, kan. Na'udzubillah lah. Okey. Jadi kita teruskan dengan tafsir kita bahasa Arab. Jadi dalam surah At-Takatsur, jadi saling banyak membanyakkan,
Sebab perkataan takatsur ni maknanya saling banyak membanyakkan. Kita kafalah jamin, takaful saling jamin menjamin. Itu insurans tu kan. Tapi dalam Islam tak boleh sebut insurans. Sebab insurans tu agak ni sikitlah hukum syariahnya lagi. Kalau nu apa lagi tadarus kan, kita saling darasa belajar, tadarus saling belajar kan, macam tu kan. Jadi apa lagi tuan-tuan dan puan, ta'awun, auna ni ataupun aun, kita tu nama orang on tu ONN kan, dia sebut on, patutnya aun, AUN. Tapi dulu ain waw nun tak ada baris, nak ejek macam mana? On lah kan. Tu ada on Ja'far kan, Ja'far on kan. Tapi orang tanya mana off-nya kan, dah on, mana off-nya? Tak, dia sebenarnya aun. Jadi kalau saling tolong menolong, ta'awun, kita ada dalam ayat Quran tu kan. Jadi macam-macam lagi lah. Ta'aruf, arafah ni kenal, ta'aruf saling kenal mengenal, kan sama dengan takatsur tadi kan, ta'awun, takaful, apa lagi tadi, tadarus, saling, bunyinya hampir sama, itulah wazan. Jadi surah takaful ni adalah surah saling banyak membanyakkan. Jadi kalau boleh kita ni tengok alhaakumut takatsur ni mana menghiburkan atau melalaikan ini. Kamu, kum tu maknanya kamu, tapi dihidup balik, mim tu hidup balik, alhaakumut takatsur, mim tu patutnya mati, tetapi dihidup balik sebab dia nak sambung dengan alhaakumut takatsur. Jadi menghiburkan kamu, melalaikan kamu kan, bila saling banyak membanyakkan. Jadi hiburan tu tak salah, benda-benda lain yang kita ni kumpul-kumpulkan harta tak salah, tetapi jangan sampai saling membanyakkan kan. Itu yang ni kan. Jadi mim tadi dia hidup baliklah. Mim ni dia boleh nyanyi lagu tu lah, lagu jamak dah, setelah matiku hidup semula, sebab dia sambungkan. Sepatutnya mati dihidup semula sebab dia sambung dengan surah Takatsur.